ceria di Tamasya Komedi Rakyat. Bergelak tawa lupakan masalah di dunia penuh warna. Assalamualaikum, kembali bersama dengan Shiro dan Sobat yang dibawakan oleh House Kopi peng. Oh, sedap. Memang betul-betul kopi kampung. Okey. Aku pula. Kau selalu Bandung. Tentulah Bandung. Tapi hari ni aku nak ubah angin lah. Teh tarik tak boleh tolak. Pun tetap ada. Okay. Maksudnya memang kau gila house hack ni. Kalau kau nak dapatkan, memang boleh dapatkan sekarang. Mana yang tak boleh, tak kerti bancur tu je. Ni kan kita kan musim raya lagi ni. Yang tak tahu nak bancur hari macam kau cakap tu. Boleh dapatkan house hack. Lepas tu kau letak dalam ais tu, memang pekat gila. Percayalah, memang sedap. Okey, memang terbaik. Sale dia sejak dia sponsor je Tamasya Komedi Rakyat ni naik 200%. Ui, berpam. Macam tu. Terima kasih house hack. Okay. Jadi Jap, kau minggu lepas tak ada Jap kan? Minggu lepas aku tak ada. Aduh, bukan nak cakap apa Jap. Kenapa? Aku merindui kau Jap. Amboi. Sejak kita berbaik ni Jap, setiap masa Jap aku teringatkan kau. Sebelum tidur kadang-kadang aku test kau kan. Malam. Pagi, morning. Itu betul-betul rindu ke? Hey, jangan percaya benda tu bohong belaka. Kan dia orang ingat ya dia orang dia. Okey, sayang-sayang semua. Minggu ni kita kembali balik dengan Syarul. Special. Kenapa saya cakap special? Sebab orang ataupun individu, figura yang kita nak interview ni, dia dah ada dalam industri lebih 40 tahun tu. Betul. Seorang lebih 4 dekad dah. Seorang individu yang kita looking forward, teruja je. Kita nakkan dia bersama dengan kita. Tapi sebelum kita nak bersama dengan dia Jap, masa Maharaja Lawak Mega dulu, banyak rintangan, banyak yang perlu kita hadapi untuk dapatkan dia. Alhamdulillah, rezeki Allah SWT, kita dapat bersama dengan dia dan meletup persembahan kita Jap. Setelah beberapa tahun untuk dapatkan dia. Kalau nak tahu cerita dia, siapa figura minggu ni, kita bersama dengan Abang Nasir Bilal Han. Assalamualaikum Abang Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab salam. Dia jawab salam pun style orang lama. Aura tu terasa bang, bukan cakap apa. Saya tak tahulah bang, bila kali pertama nampak Abang Nasir, dia berjalan pun cukup aja. Ya Dia punya aura tu memang lain lah bang. Abang ada karakter sendiri abang? Karakter macam mana tu? Tu abang cara banyak karakter macam mana tu. Okey, sebelum kita nak tanya abang karakter tu semua kan, kita nak tahu jugalah. Aku nak tahu satu boleh yang awal ni. Boleh? Nama Abang Nasir, Abang Nasir memang Nasir Bilal Han. Dia sebenarnya nama Abang Nasir Nasir. Abang Nasir ni ada darah campur. Darah campuran. Arwah ayah orang Pakistan. Okey. Nama Bilan Khan. Bilan Han. Bukan Bilal, B-I-L-L. Okey. Sebab nama Abang Nasir Nasir, Nasir bin Bilan Khan. Tapi kalau ikut keturunan, dia keturunan Abang Nasir ni dia Nasir, sepatutnya Nasir kalau ikut keturunan lah. Nasir Khan Khil. Nasir Khan bin Bilan Khan Khil bin Samandar Khan Khil. Sedapnya bang namanya. Itu kalau keturunan dah kan. Tapi buang arwah ayah dia tak letak keturunan. Dia tak Nasir. Gitu. Bila buang bin tu dia jadi Nasir Bilan Khan. Tapi orang Malaysia ni tak tahu Bilan tu kan apa makna kan, jadi dia letak Bilal lah. Yang melekat Nasir Bilal Khan. Selalu orang Bilal, Nasir Bilal Han, bukan Nasir Bilal Han. Kau pun boleh tahu kan? Yelah betul lah. Saya ingatkan memang Abang Nasir macam memang Bilal ke apa. Tak. Bukan lah, memang itu nama panggilan lah dia letak. Nak senang orang mudah, orang Malaysia panggil Bilal lah jadi. Okey Abang Nasir, saya dapat info lah. Saya tak tahu info saya betul ke tak betul. Kita dapat info lah. Tak ya. Jangan bagi udah-udah. Tak, bila Abang Nasir cakap tadi Abang Nasir berketurunan ada darah Pakistan. Info yang saya dapat katanya Abang Nasir lahir di Negeri Sembilan ya Abang Nasir? Ya betul. Arwah mak asal orang Negeri Sembilan. Lahir di Negeri Sembilan, dibesarkan di Kuala Lumpur. Lahir di Negeri Sembilan, dibesarkan di Kuala Lumpur. Sebab arwah ayah tu dia berniaga daging dekat Pasar Coket Road. Jadi kita orang duduk dekat Kampung Cempedak, Sentral Pasar Kuala Lumpur. Kampung Cempedak. Itu jam tahun berapa Abang Nasir? Tahun 60-an 1960 macam tu lagi. Abang Nasir lahir tahun 60. Okey. Negeri Sembilan kat mana bang? Labu Seremban. Dia kampung dia ni Sembilan ni. Kampung ni Sembilan. Kat mana? Bila.
Oh, pilih. Bila kamu bagi. Boleh lagi cakap kampung. Sikit yo. Sikit yo tu kan. Dia Negeri Sembilan ni tang sebutan tu okey lagi. Tapi tang lenggok dia tu. Kalau Abang Nasir pun nak bawa watak-watak orang Negeri Sembilan pun, bagi 2 bulan training cakap balik dengan orang kampung kan, baru berani. Kalau tak dapat dia. Tak dapat. Dia lenggok tu susah sikit lah. Yelah, tapi susah je. Betul bang Kalau aku balik rumah Tok Wan aku, kau kadang nak tangkap kan ayat. Mana kau lama tak baik. Dia Negeri Sembilan ni, dia punya lenggok tu dia ikut mood. Oh, ada mood dia. Maksudnya orang suruh kita sekali kan. Dia asyik den yo. Bila dah 10 kali orang suruh asyik den yo. Dia kena panjang. Den kan jadi panjang sikit. Dia ada mood. Dia lenggok tu lain macam. Sport mode, sport plus mode. Dia ada benda-benda tu. Kau kena tahu eco mode. Yelah kan, kadang-kadang benda nada tu boleh bawa beza ya Nasir. Yelah, kita kena belajar juga sebenarnya logat Negeri Sembilan ni. Sebab aku bila dengar kau sebut dengan Nasir, aku dah kiri kanan dah pandang. Tak adalah tu, sangat bang. Okay, dah lama sangat duduk kat Johor, tak letak dah hilang habis. Kuat sangat. Tambah-tambah pula sponsor house. Okay Nasir, nak tahu jugalah sebelum kita dah memang orang kata keramaian semua tahu Abang Nasir orang kata pemain dalam industri. Tapi sebelum Abang Nasir berada dalam industri, kita nak tahulah macam mana Abang Nasir membesar. Waktu zaman Abang Nasir kecil-kecil dulu kan, berapa keluarga, berapa orang adik-beradik, ayahnya garang ke macam mana, macam mana, apa cerita-cerita zaman kecil kan. Sebab kita ada cerita kecil untuk diceritakan. Hari ni ada anak-anak untuk kita perjuangkan masa depan dia. Apa cerita kecil-kecil Abang Nasir besarkan 2 arwah ayah Pakistan. Kan, memang datang daripada Pakistan pun. Memang daripada sana. Dekat sana dia ada seorang isteri, ada 2 orang anak, lelaki dengan perempuan. Kan, abang dan kakak Abang Nasir. Lepas tu dia sampai Malaysia. Dia kahwin orang Malaysia. Ada 2 anak lagi perempuan. Lepas tu baru kahwin. Arwah mak Abang Nasir ada 7 orang. Abang Nasir anak yang keempat daripada 7. Alhamdulillah. Kan, tapi arwah ayah ni dia punya bahasa Melayu pun tak okey sangat. Kamu mana mau pergi, dia lebih kurang macam tu lah dia punya cara cakap dia. Oleh kerana dibesarkan dalam perkampungan Melayu, kan, jadi Abang Nasir tak belajar sebiji butir pun lah Pakistan punya cakap. Jadi tak faham. Dia panggil bahasa dia orang sendiri, dia bukan Urdu. Dia panggil Pashtun kan, bahasa dia orang. Pashtun. Dia orang Pashtun lah lebih kurang. Tapi yang Abang Nasir kata ada ayah Abang Nasir ada isi yang dekat Pakistan. Kerana ada anak juga. Ada abang dah meninggal, tinggal kakak dengan anak buah. Pernah jumpa dekat Pakistan? Yang datang daripada sana dalam Malaysia jumpa adalah anak buah. Yang dekat sana tu sana Abang Nasir tak pergi lagi, tapi adik-adik dia pergi. Kat sana dia orang punya adab tu kita tak ikut lah. Kenapa Abang Nasir? Kenapa kita tak ikut? Sebab macam adik pergi kan, adik perempuan 3 orang pergi sana. Dia orang kata kat sana dia layan tetamu tu lain macam. Macam mana? Dia picit kita ni datang sampai kita tidur. Betul. Dia raja kan. Kita tak bagi tak. Dia picit juga. Kira mandi, air apa semua kan. Kat sana sejuk. Dia dah siap apa semua. Kita kira macam jadi raja kat sana. Dia ibarat kita macam layan tetamu sampai tahap macam tu. Itu cara dia orang Itu yang kita boleh ikut tu je. Apabila tetamu datang, bau rahmat, sejuta rahmat. Betul bang Kau tak payah nak mandikan orang lah. Kau pun kadang jarang mandi. Sorry Abang Nasir. Jarang bukan jarang, takut air. Lepas tu Abang Nasir dibesarkan dekat Sentul Pasar lah, Kampung Cipedak, Sentul Pasar. Pernah satu ketika lah ini pengalaman. Raya. Dengan kawan-kawan masa tu, umur lebih kurang 6-7 tahun lebih kurang macam tu lah. Raya pergi dekat satu pergi Kampung Puah, tak jauh lah, Kampung Puah Gombak. Tak jauh daripada Kampung Cipedak tempat Abang Nasir duduk, tapi dia kena rempuh tempat melombong biji timah. Zaman itu. Zaman tu. Ada bang? Dah jadi taman perumahan dah. Itu lebih kurang tahun 1970 lah kan. Abang Nasir berlaku masih belasan tahun kan. Sebelum kot. Sebelum. Okey. Jadi Abang Nasir masa tu kena melintas satu sungai tu. Kan, melintas satu sungai, pergilah beraya. Bila habis beraya, balik nak melintas balik. Kan, masa tu hujan lebat. Kan, jadi air tu dia naik. Kan, air tu terlampau laju. Bila terlampau laju, kita tengok jambatan seolah-olah dia berjalan. Kan, Abang Nasir dari segi logik kata, mana boleh jambatan berjalan kan. Jadi kawan-kawan semua dia mengangkat lah
pegang sebab dia jambatan buluh Okey. jambatan buluh kan. Dia orang pegang mengangkat kan. Habis dia kata tak masuk akal jawatan ni, jadi abang jalan terus tak mengangkat macam mana. Jatuh lah. Ke dalam sungai. Jatuh dalam sungai. Okey. Lemas. Tak pernah kenang Abang Nasir? Tak reti mana. La ilaha illallah. Habis macam mana tu? Nak berenang macam mana, umur masa tu 6-7 tahun ni. La ilaha, budak lagi. Aku ingatkan dia dah belasan, sebab tu aku ingat 1970 berlaku. Tak, 60-an. Umur 1960. 6-7 tahun. Masa lahir tahun 60. Itulah maksudnya umur masih dalam 67 tahun 1967 macam tu lah. 67 macam tu. Jadi Abang Nasir tenggelam timbul. Lepas tu Abang tengah menjerit lah. Abang Basir yang atas bela Basir kan, arwah lah kan, Ramli nama dia. Dia menjerit lah dekat jambatan tu kan. Minta tolong kan. Dalam Abang Basir raba. Tapi tergaba macam apa, akar kan, duk kau kait kan. Rasa dia ada orang lah tarik kan. Tarik tu yang ada sampai sekarang kau tak tahu. Siapa orang yang tarik tu? Ingat lagi? Masih Tak ingat. Kawan-kawan lah. Tak, orang tua. Orang tua. Orang tua yang ada di sekitar tu. Dia orang terjun di situ tolong selamatkan lah. Itu berderau je. Allah. Berderau. Dia orang bukan terjun, dia orang tarik naik atas sebab air laju je. Kan. Orang pun takut nak terjun nak selamatkan. Okey, kalau dengar pada cerita Abang Nasir ni, saya punya agak lah. Saya punya agak Abang Nasir macam bukanlah family yang orang kata senang juga. Yalah. Jadi Abang Nasir boleh kongsikan lah, sebab saya tahu dengan Abang Nasir ni, dia kadang-kadang kalau cerita pasal duit, kadang-kadang kalau kita nak panggil dia untuk buat sesuatu event. Betul. Kalau kita bayar dia mahal pun bukan sebab duit tu dia terima benda tu. Ini saya boleh mengiyakan kenyataan. Lagi banyak kau offer, belum tentu Abang Nasir akan terima kita benda mengesahkan benda tu. Kadang-kadang kita panggil bang ni dia bayar. Tapi kalau Abang Nasir tak minat dia bukan pasal duit. Itulah. Jadi saya ingin nak tahu waktu zaman kecil Abang Nasir dengan kehidupan Abang Nasir, macam mana yang membuatkan Abang Nasir terfikir yang duit tu bukan benda utama dalam hidup. Tahu Abang Basir masa kecil-kecil je Abang Basir agak bendul sikit lah. Luhur sikit lah kan. Kadang-kadang orang cerita benda tak betul pun kan kita percaya. Okey. Contoh macam apa? Adalah macam-macam yang sensor pun ada. Kadang-kadang cerita tu dia tipu sebenarnya kan. Tapi kerana kita percaya bahawa kita tak cakap tipu, kita dengan orang pun macam kita jugalah. Tak cakap tipu kan. Jadi kita percayalah. Kan bila dah lama dah berumur ni, baru kita teringat balik, dia ni rupanya tipu aku kan. Lebih kurang macam tu lah. Tapi sebenarnya macam Abang saya terlibat lah dalam bidang drama seni lah kan. Sebenarnya bukan minat pun je. Okey. Macam mana, siapa yang buat Abang Nasir begini? Dulu lah, masa dekat Sentul Pasar Kampung Cempedak ni, ada satu kawan baik lah. Kan, kawan baik ni kita selalu lepak rumah dia. Dah rumah dia tu macam dah rumah kita dah. Kan, jadi ayah dia dah anggap macam ayah kita. Tak tahu ayah dia ni lah, buat borang, dia suruh kita isi. Kan. Okey. Kan, kita malu alah dengan dia isi. Borang apa? Borang belia borang drama. Belajar teater masa tu dengan kumpulan seni budaya Hospital Besar Kuala Lumpur. Waktu ni Abang Nasir tengah senang ke atau tengah baru habis belajar je. Baru belajar. Umur macam tu tak belasan. 19-20 macam tu lah kan. Okay. Baru habis belajar form 5 kan. Dia suruh isi borang kan. Kita segan dengan dia, nak tak nak isi kan. Isi hantar balik. Tak lama lepas tu dia panggil. Dia pergi masuk kelas lakonan. Kelas lakonan teater lah kan. Pergi lah dekat Hospital Besar. Bila pergi tu belajar, ada baru datang minat kan. Dia kata maka tak kenal, maka tak cinta kan. Itu lebih kurang kan. Bila dah kenal kan dengan teater ni kan, kita mula datang minat. Lepas tu carilah ilmu kan, untuk kita mantapkan supaya kita dapat bekerja lah, melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan betul lah. Ingat lagi first payment berapa bang? Mana ada payment lah. Masa tu tak ada payment. Teater mana ada payment. Kita yang keluar duit je. Dia nak ilmu tu bang kan. Dia mahal lah ilmu. Kita yang keluar duit kan. Itu cakap Abang Nasir ni bukan jenis pandangan duit tu. Kalau macam mana pula didikan arwah ayah dengan arwah mak? Adakah dia selalu manjakan dengan duit ataupun dia orang ada arwah ayah, arwah mak dia tak ambil tahu sangat je tentang kita.
Kan terpulang kita lah kan, masing-masing kan. Kau lah buat hal kan. Kau belajar lah ilmu kehidupan ni sendiri. Melalui tempat-tempat yang tak betul, tu dia akan apalah kan. Yang tegur lah. Tegur kan. Tegur. Tapi dia tegur bang. Tak ada biasa. Tak garang bang ayah? Tak ada macam tak ayah langsung tak ambil tahu. Ayah dia tak apa ambil tahu sangat. Oh santai je. Santai. Tak ada macam saya. Arwah buat saya komando. Ada jugalah kan. Kadang-kadang nasihat kan. Ayah memang dia tak ambil tahu. Okey, soalan ni minta maaf Abang Nasir kalau saya tanya, tapi saya teringin nak tahu sebenarnya. Silakan. Kalau tengok karakter Abang Nasir, saya teringin nak tahu macam mana Abang Nasir mengurat. Kau mengurat isteri dia ke atau mengurat yang first girlfriend dia dulu? Isteri lah kan. Macam mana Abang Nasir? Yelah kalau tengok pada karakter Abang Nasir ni, Abang Nasir macam orang yang serius je. Adakah Abang Nasir nak bergurau? Sebab perempuan kan suka lelaki kelakar. Okay, ini kita just throwback sikit bang. Sebelum abang berkahwin dengan akak isteri yang ni, dulu dah ada girlfriend dulu sebelum tu? Dia sebenarnya Abang Nasir ada satu, yang ni isteri kedua je. Okay. Dulu ada isteri, lepas tu ada girlfriend. Masa belajar teater, dah ada girlfriend. Masa tu tengah asyik masuk lah dengan teater kan. Jiwa teater kan. Oh teater. Dengan kereta ada girlfriend lah kan. Memang angau gila lah dengan dia. Sekali dia masuk dulu ITM lah. Okay. Sekarang UITM. Teknologi marah kan. Jalan Osman masa tu. Dia ambil secretary tak silap Abang Nasir kan. Okay. Dia suruh Abang Nasir pilih. Pilih dia ke pilih teater. Oh, perempuan kan selalu buat kita dalam keadaan macam ni kan. Jadi Abang Nasir fikir, kata, kalau aku pilih dia, sedangkan satu besok anak aku akan membesar dalam masyarakat. Kan kalau masyarakat tu tak betul, anak aku akan jadi tak betul. Okay. Kan, dan aku terlibat dalam bidang teater ni kerana aku nak perbetulkan masyarakat. Jadi Abang Nasir pilih teater lah kan. Aku terpaksa pilih teater. Abang tinggalkan dia tu. Angau kira Frah menonggeng lah. Frah menonggeng gila babi lah. Kan? Tapi abang buat juga keputusan tu? Sebab demi masyarakat kan. La ilaha nampak tinggi tak ya, pengorbanan Abang Nasir? Demi, ya Allah Abang Nasir. Dan perempuan tu tak sedih pula bila Abang Nasir tinggalkan dia macam tu? Buat pilihan, yelah mesti kalau saya jadi perempuan mesti confident jawapan dia, I pilih you. Tapi rupanya Abang Nasir pilih tu. Mungkin dia banyak pilihan lain kot. Lama kan. Lama tu. Abang bagus lah, sangka baik je dengan perempuan. Jangan abang jawab jahat sikit. Jangan. Tapi aku rasa je yang ex-girlfriend tu, Abang Nasir mungkin sekarang dah jadi ketua peminat Abang Nasir ke, fan club ke kan. Lepas tu yang apa isi dengan akak. Dengan akak. Siapa ngurat siapa? Abang ngurat dia ke? Mesti Abang Nasir ngurat dia kan. Kat mana bang tempat pertama jumpa? Dia cerita sebenar masa tu ada syuting dekat Yan Kedah. Okey. Abang Nasir ni jenis teh tarik lah. Kalau tak ada teh tarik, malam tak boleh nak tidur. Jadi habis syuting, sebelum tidur mesti cari teh tarik dulu. Dan Yan ni dia pekan mati. Malam-malam dia tak ada apa kan, berniaga. Jadi Abang Nasir kena turun kuat cepedak kan. Jadi restoran mak mentua ni dia buka daripada petang sampai pagi. Pukul 4-5 pagi baru tutup. Jadi pergilah cari teh tarik, lepak kedai tu kan. Restoran tu lah, dia terkenal dengan nasi lemak lah, kuat cepedak. Restoran Khairul Amir. Jadi lepak-lepak tu kita jatuh hati kan. Jatuh hati tu, lepas tu mengurat lah kan. Dia datang makan ke dia kerja situ? Dia kerja mak dia lah. Dia tolong lah. Dia tolong mak berniaga lah. Okey, macam mana Abang Nasir? Langkah pertama apa yang abang buat? Hantar surat macam sekarang, minta maaf kalau budak-budak zaman sekarang ni terlampau ekspres sangat. Dia macam starter pack. Budak-budak sekarang ni, boyfriend tak marah ke I message you ni? Ayat tu tak berseni. Boleh ajar kami tak bang? Orang lama berseni dia. Dulu selalu kita tujukan lagu lah. Lagu ni kan saya tujukan pada awak kan. Abang Nasir ingat lagi lagu apa yang Abang Nasir tujukan? Dah tak apa ingat dah. Dah tak ingat dah. Lama sangat dah kan. Sebab lagu tu lah Abang Nasir dapat dia. Alhamdulillah. Sekarang dengan akak anaknya berapa dah Abang Nasir? 4 orang. Alhamdulillah. 4 orang. Tapi masih abang cakap pasal lagu tu, kali pertama tu tak adalah macam tak ada kena usaha lah. Lama juga Syarul. 2-3 tahun juga. Baru akak layan? Tak nak dapat kan. Nak dapat je diploma 3 tahun. Betul. Bersaing juga ramai sebab bersaing. Anak toking kau. Jadi rebutan juga. Yelah. 3 tu kan. 3 tahun je. Dia nak pilih yang terbaik.
bayangkanlah jadi rebutan. Masih kalau rebutan ni mungkin 10 orang sedang mengejar dia. Dalam 10 orang tu Lebih. Aku dah agak dah jak. Dan Abang Nasir menang. Ni sang juara kita je. Abang Nasir pilihan. Korang siapa Romeo Abang Tesla pun bawa 2. Tapi kena berkorban lah. Apa pun berkorban, kan. betul. Macam tak syuting kan. Abang Nasir pergi Kedah. Tolong mak mentua berniaga masa tu. Pengorbanan abang bang. Tolak syuting, pergi Kedah. Tolong bungkus nasi lemak apa semua kan. So angkat mula-mula piuk 3 kantang tu. Lebih kurang besar ni kan. Orang rumah suruh angkat sebab dia nak bungkus kan. Jadi ambil kain buruk kan. Tarik nafas, angkat. Seorang yang angkat. Seorang. Kau tengok pesaing-pesaing dia tak buat je. Pesaing-pesaing tak buat. Nampak dia buat. 15 tahun selepas tu biasa dah kahwin lah kan. 15 tahun lepas tu lah kan. Orang rumah suruh angkat setengah piuk kan. Sama lah ambil kain buruk kan. Marilah angkat berdua. Aduh, hebat Abang Nasir. Terbaik Abang Nasir punya cerita. Macam itulah lelaki orang kata. Dah dapat berubah. Ada, bukan ada tu. Waktu umur. Nampak seni dia je. Nak tackle dulu maknya. Lepas tu barulah dapat. Inilah dia pengorbanan perjuangan Abang Nasir. Untuk dapat kakak bang Okey, baik. Kita nak rehat sekejap. Best sembang Abang Nasir. Rasa macam sekejap je masa jalan ni. Betul. Korang jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Shiro dan Sobat. Minumlah. Macam gitu bunga rapat dah. Tu 3 tahun. Pak. Di pandangan Abang Nasir, setiap manusia tu ada tanggungjawab dia masing-masing lah. Maksud tanggungjawab tu apa yang kita tanggung di bahu kita. Kita kena jawab lah dengan Allah di akhirat nanti. Tamasya Komedi Rakyat, tiket dah dibuka sekarang. Korang kena beli tiket ini di mana? Di uberticket.com. Dan dekat sana, kenapa korang kena beli awal? Sebab kita ada promosi untuk early bird. Alah, murah je. Pergi usaha sana. Tamasya Komedi Rakyat. Ingat komedi, ingat Shiro. We are driven by ambition. Our goal to revolutionize as a local brand, bringing authentic Malaysian flavors worldwide. And this isn't just a dream. Marilah kita bergembira bersama-sama, lupakan kisah kerja di pejabat. Kita Tamasya Komedi Rakyat, inilah tempatnya. Marilah kita bergembira bersama-sama, lupakan semua masalah di rumah. Kita Tamasya Komedi Rakyat, Shiro dan Sobatnya. Ya, jangan tukar siaran. Memang betul, Shiro dan Sobat kembali lagi bersama dengan House Egg. Kopi peng. Betul-betul kopi. Teh tarik. Tak boleh tolak. Ni, Abang Nasir minum apa? Coklat. Apa dia punya Tagline dia ada apa? Apa coklat. Nanti kita kopi peng abang. Coklat. Dia Aku geram lah. Dia je habis tagline kita semua. habis tenggelam. Tiba-tiba aku rasa macam kan, kita mula kita ingat air kita dah naik kan. Macam laut, air laut naik, tiba-tiba datang tsunami. Tenggelam tagline kita. Aku kita. rasa bulan ni sale untuk coklat mesti laku habis. Okey, Abang Nasir. Kita sembang lepas kita off camera tu je. Kita sembang Abang Nasir. Kita kenal dah lama je. Dah lama Abang Nasir. Sebab Abang Nasir seorang yang betul-betul dia berbual pun deep. Ya, aku secara peribadi lah bang. Saya suka bersembang dengan abang kadang-kadang. Sebab kadang-kadang dalam percakapan abang tu ada rasa macam kena tampar saya. Sebab bila cerita, contoh cerita pasal abang buat kerja, walaupun yalah kita sendiri pernah ada pengalaman nak offer abang banyak, tapi abang tak nak. Nasihat-nasihat abang tu. Kadang benda tu saya rasa macam kalau saya lagi banyak pun saya nak. Sikit tak nak. Tapi abang tak nak. Abang kata tanggungjawab abang, apa yang abang cakap tu abang kena tentukan benda tu jadi macam tu kan. Jadi sebelum saya nak tanya abang pasal industri ni, saya nak tanya abang, kerja pertama abang dulu, kerja pertama sekali abang mula bekerja, berapa gaji abang waktu tu? Abang Nasir jadi pembantu storekeeper. Storekeeper Petaling Jaya. Lebih kurang RM10 sehari kot. Allahu Akbar bang. Tapi zaman 80-an je. RM10 tu okey. RM10 mahal lah. Okey lah. Tak apa kan. Okey lah. Sambil masa tu sambil belajar teater, bekerja lah. Kan. Lepas tu dah hati dah terlampau kuat dengan teater. Masa tu belajar dengan arwah Mustafano. Okey. Saya ambil keputusan berhenti kerja.
Kan, belajar sepenuhnya dalam bidang teater lah, dalam bidang lakonan terutamanya lah. Tapi teater tak ada payment abang cakap tadi. Kena struggle lah, berkorban lah. Hidup ni kena berkorban je. Kalau kita tak korban sekarang, kita akan korbankan generasi kita satu hari nanti. Nampak tak? Dia Tu punya yang- ayat tu. Tu yang aku cakap, yang tengah cakap-cakap kena tampar. Inilah yang kita masukkan tadi. Okey, baik. Lepas tu belajar dengan arwah Mustafano lebih kurang 3 tahun. Masa tu sampai duit yang dalam simpanan semua dah habis. Akhir sekali makan roti dengan TO je. Allah. Waktu ni belum kahwin lah bang Masa tu tak Belum kahwin lagi. kan. Sebab tak ada tanggungan, kita berani buat benda-benda macam tu kan. Dah ada tanggungan ni, tak boleh lah. Apa yang abang belajar daripada teater tu bang? Sampai abang punya... Minat tu kadang macam- kita, benda tu kita puas tau. Apa kepuasan abang dapat daripada teater tu sebenarnya? Dia sebenarnya peranan itu yang Abang Syed sanggup tinggalkan girlfriend dulu kan. Kekasih dulu kan. Sebab di pandangan Abang Syed, setiap manusia tu ada tanggungjawab dia masing-masing lah. Maksudnya, maksud tanggungjawab tu apa yang kita tanggung di bahu kita, kita kena jawab lah dengan Allah di akhirat nanti. Kan? Tak kira lah kita tanggungjawab sebagai bapa kan, kepada anak kan, pemimpin kepada rakyat kan, cikgu kepada anak murid, macam orang sini kepada masyarakat, apa tanggungjawab kita kan. Maksudnya kita buat drama-drama yang lara kan, yang memberi manfaat pada masyarakat kan. Masyarakat lebih tersesat kerana drama kita, filem kita. Apa kita nak jawab dengan Allah di akhirat nanti kan. Allah. Itu yang kita kena, biarlah kita petikaikan semasa di dunia ni kan. Maksudnya skrip tu kan, kemana matlamat dia kan. Itu yang Abang Syed, antara yang drama paling Abang Syed suka Tanah Kubur kan, drama yang macam tu. Dan drama yang paling Abang Syed suka, antara skrip yang paling Abang Syed suka, tajuk dia Pinggiran. Abang Syed berlakon dengan Ida Nirina ketika tu. Okey. Kan? Pernah tengok Ida Nirina? Aku tak tengok. Tapi aku tahu lah Ida Nirina. Abang Syed bawa watak orang buta. Okey. Ida Nirina dia bawa watak orang pekak. Okay. Jadi diorang ni bercinta antara satu sama lain. Okey, orang buta ni nikmat dia mata lah, apa yang dia nak, apa nikmat dia telinga, apa yang dia dengar. Macam Ida Nirina ni dia pekak. Nikmat dia apa yang dia nampak. Okey, abang rasa nikmat abang rasa telinga. Bila orang pekak, sebutan dia tak cantik tu. Tidak boleh. Kenapa? Kan? Abang rasa dengar tak cantik. Tapi kenapa abang rasa suka pada tak cantik abang rasa dengar? Ida Nirina pula nikmat dia mata, apa yang dia nampak. Kenapa dia suka pada abang rasa? Abang rasa buat buta yang buruk. Mulut pun sengit kan. Kenapa dia suka pada yang buruk yang dia lihat? Kerana dua manusia ni dia kenal kualiti manusia yang sebenarnya. Bukan pada kita lihat, bukan pada kita dengar, tapi dia letak di pinggir hati. Di situlah letak kualiti manusia yang sebenarnya. Allah. Itu tajuk Pinggiran tu. Itu paling abang nasi. Skrip yang Abang Syed suka bekerja lah. Abang Syed suka bekerja yang skrip yang macam tu. Okey. Nampak tak? Deep tak? Macam Tanah Kubur pula kan. Dia cerita tentang matlamat hidup. Matlamat hidup kita apa? Matlamat hidup kita mati lah. Allah. Kita semua akan mati dan kita semua akan menuju ke Tanah Kubur. Kan? Bila kita tahu matlamat hidup kita mati, apa yang kita nak isi dalam hidup kita, biarlah selagi dengan matlamat tu. Dalam Islam dianjurkan kita ikutlah Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila manusia tu tak mengikut apa yang dianjurkan oleh Islam, sebab tu bila Tok Adi nak menguruskan jenazah, dia berhadapan dengan bermacam-macam masalah. Kan, itulah inilah kan. Nampak. Kau terkesima kan dengan penerangan dan kita dapat belajar sesuatu pasal tanggungjawab tadi. Bila Abang Nasi ubah je karakter. Abang Nasi baru cakap macam tu pun saya dah macam uish. Lepas tu suara tu Abang Nasi masa yang Tanah Kubur tu. Yang saya buat alhamdulillah. Kau tu suara penyanyi rock, suara tekak kan. Lain abang? Lain. Dia dulu Abang Syed belajar lah dengan arwah Mustafano. Setiap watak tu dia ada suara dia sendiri, ada ketawa dia sendiri. Kenapa watak tu ketawa macam tu? Kenapa suara dia macam tu? Macam dalam Abuja, Abang Syed tarik suara tu daripada perut. Kenapa? Suara Abuja, sebab nak gambarkan watak Abuja ni adalah watak yang paling hina, paling jijik, paling kotor, paling busuk. Hasanah tu letak kat mana? Kat perut kan, najis kita. Ush, bang. Betul-betul abang kaji abang. Tu yang tarik suara tu daripada perut. Dan Tok Adi ni, Abang Syed tarik suara tu daripada hati. Sebab nak gambarkan watak Tok Adi ni adalah manusia yang jujur dan ikhlas dengan hidup dia. Sebab kalau manusia masih bercakap dengan suatu fikiran, maksudnya bila dia nak bercakap, dia fikir dulu. Aku cakap ni untung kau rugi. Kalau rugi tak cakap lah.
Untung baru dia cakap sebab dia fikir dulu. Tok Adi tak, dia rasa dia perlu cakap, dia cakap. Dia rasa tak perlu cakap, dia diam lah. Kan? Abang saya demo sikit lah. Suara Tok Adi. Ini betul-betul saya nak dengar ni. Live ni. Korang mesti tunggu kan. Ni live ni. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita berdoa supaya dipermudahkan akan urusan kita mudah-mudahan. Alhamdulillah. Nampak. Macam Syahrul dia banyak suara tekak kan. Dia Marilah. Itu suara rocker Syahrul. Dia punya alhamdulillah biasa je. Alhamdulillah. Tak ada. Engkau alhamdulillah. Jadi apa lagi cara Abang Nasir cari untuk isikan dalam watak tu Abang Nasir? Selain tadi Abang Nasir kata kita kaji kalau macam watak tu busuk, Abang Nasir akan cari suara daripada perut. Dia kadang-kadang yang jelas lah, setiap manusia ni dia ada dia panggil ciri kebinatangan. Ciri kebinatangan. Ada perangai macam ular, ada perangai macam buaya, macam-macam lah kan. Okay. Sebab tu arwah guru dulu dia suruh pergi zoo, dia suruh tengok binatang-binatang kan. Okey. Kan dekat zoo Lepas tu balik nanti dia tanyalah. Kan ular tu macam mana kan. Buaya tu macam mana apa semua. Jadi bila kita isi hidup tu adalah ciri-ciri kebinatangan dalam watak tu kan. Okey. Sama ada dia melihat ke kan, dia bergerak ke, adalah. Kalau macam ular tu ada macam ular sikit kan. Tengoklah kan. Tapi sekarang dapat skrip tu bedal lah. Tapi Abang Nasir sempat deep macam tu bang. Tapi betul lah macam sekarang karakter saya sendiri kadang tengok. Jangan cakap filem lah, kita cerita pasal telemovie saja. Kadang-kadang telemovie tu kalau kita tengok lakonan daripada pelakon tu adalah karakter memang, kalau dia tak berlakon pun itulah karakter dia. Tapi berbeza dengan yang dulu-dulu. Kalau orang dulu-dulu watak dia, kalau ayah tu nampak ayahnya. Kalau mak tu nampak maknya. Jadi Abang Nasir rasalah dengan permainan sekarang, adakah sebab dia orang ni yang baru-baru tak ni research mungkin tak research ataupun mungkin tak sama macam pendidikan jalanan waktu dulu tu? Bagi Abang Nasir lah, setiap perkara lah kan, kalau kita nak jadi engineer, kena ada ilmu lah. Kan? Kita nak jadi peguam, kena belajar undang-undang lah. Kan, kalau kita tak belajar undang-undang, kita nak jadi peguam, mampus kan orang yang kita bela tu kan. Jadi untuk jadi pelakon ni penting kena ada ilmu lah. Abang saya belajar dengan Arwah Mustafa Noor ni 3 tahun. Tak baca ayat dulu. Setiap kena mula belajar, setiap perkataan kena keluar rasa dia. Satu jelas kan rasa tu, and then baru dia perhalusi benda tu. Contohlah. Okey, pocketku penuh dengan muslihat, banyak sungguh. Dia kena jelas satu-satu, lepas tu baru dia perhalusi. Pocketku penuh dengan muslihat, banyak sungguh tipu helahku. Tapi aku berlainan dari ahli silap mata. Maksudku ahli silap mata menyembunyikan kenyataan dengan hayalan. Tapi aku mempersembahkan kenyataan melalui keindahan hayalan. Lebih kurang macam tu. Allah. Abang tak baca mana-mana kan? Tiba-tiba meremah tu. Dia kena belajar lah proses tu kan. Bila kita dah belajar proses tu, lepas tu kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab tu, dia akan jadi sempurna kan. Dia akan menghampiri kesempurnaan kan. Ya Allah. Tapi aku ingat kau nak jadi Abang Nasir ni. Aku macam terkesima tengok lontaran dialog Abang Nasir. Bang, antara watak yang saya paling minat, yang membawa abang naik, perempuan isi dan ... Saya nak tanya, daripada dulu saya nak tanya. Kita kena berterima kasih Abang Nasir. Ini hari ni, malam ni, minta halalkan dekat Abang Nasir sebabnya kita orang terpilih masuk dalam Raja Lawak. Sketsa pertama kita adalah karakter Abang Nasir. Ya. Terima kasih bang. Sebab watak tu, saya lah Sofia Jane-nya. Saya Sofia Jane. Dan saya Abang Nasir Bilahan. Apa watak Abang Nasir? Amir. Kita orang buat watak tu, saya naik atas pentas, saya jadi abang masa tu. Dia tengah sidai kain. Saya buka saya pinggang. Kau kenapa? Kau dah masak ke belum? Satu mall tu ketawa Masih. Tapi sebenarnya tu bukan Abang Nasir. Itu saya nak tanya. Kenapa ada? Macam mana boleh dapat Itu memang skrip.
Itu dalam skrip ada tulis. Memang. Tapi kalau separuh pelakon dia nampak skrip ni apa sahaja dia orang buang. Tapi Abang Nasir kenapa tak buang tu dah Abang Nasir? Sebab arwah guru dulu memang dia tak bagi buang, dia kena follow through. Respect. Tak, dia kalau kita follow through skrip tu baru keluar watak Amir. Sebab Amir ada cara dia bercakap sendiri, ada cara dia berfikir sendiri. Kalau Abang Nasir ubah, dia akan jadi lebih Nasir. Jadi tenggelam Amir tu. Okey. Itu memang skrip. Aku ke diri aku ni jawab aku, itu memang skrip. Okey. Arwah guru dulu bukan kata ubah dialog. Titik kan? Maksudnya 7 titik. 7 saat dia tak bercakap tu pasal apa? Dia jadikan 5 saat dia tak bercakap, kena marah. Pasal apa awak jadikan 5 saat? Sedangkan 7 saat kan dia tak bercakap. Abang Nasir, titik dalam skrip tu satu titik melambangkan 1 saat. 1 saat. Allah Nasir, terima kasih Abang Nasir. Saya baru tahu hari ni. Ini ilmu yang kita sebagai pelakon tu kena. Tapi nasib baiklah kita ekstra kan pelakon. Jadi ilmu tu bang. 7 saat kenapa kita kena diam? Yes, kenapa kita tak bercakap 7 saat tu? Apa yang berlaku dalam imajan kita kan? Semua yang kena jelas kan. Waktu scene abang balik tu, abang marah isteri abang, buka tali pinggang abang pukul. Berapa kali bang buat scene tu? Dia agak pengarah yang agak kritikal juga kan. Dia kadang-kadang lebih pada 10 take baru jadi kan. Tapi tak sampai macam tu lah kan. Sebab dulu pun lagi satu, dia punya permintaan tu terlampau apa ni kan. Nak puaskan hati dia tu memang payah. Tapi abang tahu kan yang abang punya lakonan dalam cerita tu memang berkesan sangat. Senang cerita macam inilah bang. Cerita tu tak tahu tahun berapa. Tapi sampailah 2025 sekarang ni. Kalau kita sebut, jangan sebut lakonan ni, kita sebut dialog je. Orang tahu cerita tu. Even hidup bang. Hidup. Abang rasa puas tak buat lakonan macam tu? Tapi Abang Nasir lebih suka amok Abang Nasir rasa kan. Kenapa bang? Kenapa bang? Kita suka itu. Tapi orang rasa suka amok. Abang ada. Sebab untuk mewakili watak dalam amok tu memang suka lah. Kan? Sampai habis mengerai, gugur rambut kan, untuk mewakili pemikiran watak tu kan. Itu bagi abang. Bagi saya pula, satu Amir, perempuan isi dan dot. Yang kedua, yang betul-betul saya sampai ke hari ni, Dol. Cinta Penggali Kubur. Cinta Penggali Kubur ya. Dengan Kak Sis Sheila Rusli. Abang berlakon memang superb bang. Saya bila yang satu watak yang saya masih ingat sampai hari ni, bila abang dekat Pangkin tu dengan budak-budak kecil itu. Kan malam waktu tu abang pun cakap kerja penggali kubur ni kerja yang mulia sebab kita bekerja dengan orang yang dah mati. Itu Sayang Salina. Sambungan kepada Cinta Penggali Kubur. Penggali Kubur yang kedua tu. Itu memang dialog dah ada di situ ke abang? Tak. Itu permintaan Abang Nasir tu. Sebab bila Abang Nasir terima skrip yang kedua, Sayang Salina tu, untuk sambungan Cinta Penggali Kubur tu, Abang Nasir tolak. Sebab adalah sebab dia kan. Sebab tak selari dengan Abang Nasir punya cita rasa lah kan. Matlamat Abang Nasir kan. Abang Nasir tolak, Abang Nasir kata cik pelakon lain lah cakap kan. Lepas tu dia orang kata kalau Abang Nasir tak terlibat, dia orang takkan boleh on lah. Tak boleh roll. Tak boleh roll. Jadi Abang Nasir cakap okey lah kata kan. Macam ni lah. Saya setuju untuk terlibat dengan apa syarat. Ada satu adegan tu dialog Abang Nasir sendiri kan. Itulah yang dekat Pangkin tu. Pangkin tu dialog Abang Nasir reka lah kan. Sebab dia cerita kawan Dul ni budak-budak. Kan kanak-kanak lah. Kan. Jadi bercerita dengan kanak-kanak tu. Dia kata dulu arah ayah Abang Dul bagi tahu kerja penggali kubur ni kerja yang ikhlas. Sebab kita kerja untuk orang yang dah mati. Orang mati ni mana boleh bagi kita apa-apa. Bila kita bekerja tanpa harap balasan apa pun barulah ikhlas nama dia. Lepas tu arwah ayah Abang Dul dia pesan lagi. Dia kata kalau kita nak selamat hidup dalam dunia ni, kita kena anggap orang hidup ni semua orang dah mati. Jadi kalau ada orang kacau kita kan, tak bayar gaji kita ke, kita tak rasa sakit hati sebab orang mati kan. Mana boleh bagi kita apa-apa. Kan? Jadi bila kita ada orang-orang hidup ni yang kacau kita kena anggap orang-orang tu dah jadi hantu, jadi setan. Kita jangan takut. Dia ajar balik zikir tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar tu kan. Nampak tak? Itu yang aku kata tu. Abang Nasir dia akan selitkan juga. Dia akan ada juga pesanan dia tu. Ya, sebab itulah dia tinggalkan kesan yang sangat mendalam je.
Dengan satu scene tu je aku ingat sampai ke sekarang. Dan juga baru-baru tadi berbual dengan Abang Nasir, tiba-tiba rasa macam kena tampar juga bila Abang Nasir kata bila kita suka seseorang, kekasih kita sayang. So aku sayang pada engkau dan aku sanggup buat apa saja meredah lautan api apa semua. Abang Nasir kata itulah dunia ya. Kalau kat syurga dah tak mencabar, tak ada cabaran dia. Sebab Tuhan tu kekasih kita nak tengok macam mana dunia ni je. Yang aku bagi kau ujian ni, kau sanggup tak menempuh cabaran tu? Abang Nasir cakap tadi, aku tu macam Abang, adakah abang bercakap-cakap ni, maksudnya dalam kata-kata abang ni, adakah sebab abang membaca ataupun abang punya kawan-kawan belajar daripada alam ataupun kehidupan, memang daripada keluarga dulu memang begitu? Abang Nasir pernah bersara 2 tahun tu. Daripada industri? Kenapa? Kecewa lah sebab kita nak buat kerja banyak sangat kan. Lepas tu orang tak mahu nak support kan apa yang kita nak sampaikan pada masyarakat. Jadi Abang Nasir cakap, baik aku berhenti cari kerja lain dah sebab tak membawa manfaat kan kepada masyarakat. Abang Nasir berhenti 2 tahun, Abang Nasir belajar hubungan antara alam dengan manusia kan. Belajar tentang batu, tentang herba apa semua. Tu yang Abang Nasir start balik cerita menggali kubur lah. Dan Abang Nasir dapat tawaran masa tu PM call nama Jonet kan? Jonet kawan rapat jugalah dulu. Dia kata bang nak offer abang drama. Dan minta maaf Jonet, Abang Nasir dah bersaga kan. Lepas tu apa pengarah dia kan, dia tak puas hati, dia call Abang Nasir. Dia kata Nasir, dia kata aku ikhlas dia kata. Tapi kau rasa benda ni mudaratkan kau, dia kata aku faham kan. Pengarah tu pun kawan baik dulu masa dia jadi PM pun Abang Nasir rapat dengan dia kan. Bila dia sebut ikhlas tu, Abang Nasir, hati Abang Nasir tersentuh. Tu yang agree lah untuk terlibat dalam drama tu. Datang KL, tengok skrip, okey, adalah cacat yang kita boleh repair kan. Terima lah. Terima. Lepas tu PM yang Jonet tadi call, bang berapa bajet bang? Dia tu nak berapa Abang Nasir nak untuk drama tu. Abang Nasir cakap minta maaf lah Jonet, Abang Nasir terima atas cerita ikhlas. Kau tak bayar satu sen pun Abang Nasir kena buat juga. Tapi kalau kau nak bagi, alhamdulillah Allah nak bagi Abang Nasir rezeki. Sejak tu Abang Nasir buat memang tak fikir tentang duit lah. Bang, abang tak rasa orang akan ambil kesempatan atas abang ke? Kalau macam tu. Selepas tu lah Abang Nasir tak fikir, sebab Abang Nasir fikir skrip. Skrip ni apa matlamat dia. Kan Abang Nasir malah bertengkar bab duit lah. Sebab tak penting bagi Abang Nasir duit kan. Allah nampak. Yang penting kata, sebab nak jawab kan skrip ni, apa matlamat dia. Kalau dia merosakkan masyarakat, itu yang kita nak jawab dengan Allah dekat akhirat nanti. Bayaran ni terpulang kau lah, kau nak bayar berapa. Kau tak bayar, kau jawab dengan Allah besok. Abang betul-betul yakin. Aku nak jawab skrip ni kan. Kalau nak bertengkar pun kita tekar lah pasal skrip ni kan, apa matlamat dia. Sampai satu masa tu memang orang bayar pun orang ambil advantage lah kan. Tak apa, itu terpulang kat dia lah. Last sekali kawan baik lah Abang Nasir jumpa. Dia kata Nasir, engkau dah banyak menang award. Kalau engkau ambil harga macam tu Nasir, aku yang tak menang award, aku nak ambil harga apa Dia sebut tu Abang Nasir hati tersentuh lah kan. Betul juga aku rosakkan market pelakon kan. Rasa bersalah jugalah. Sejak pada tu Abang Nasir set satu perkara lah. Abang Nasir kalau dia kata okey, kata kalau dia cakap, selalu Abang Nasir cakap berapa kau ada bajet kan. Dia cakap, Abang Nasir kata okey aku terima. Kalau Abang Nasir kata okey minta maaf cik pelakon lain lah. Lepas tu nak bagi berapa pun Abang Nasir tolak lah. Bukan sebab duit lah. Walaupun kata 5,000 memula, dia gandakan 10,000 pun Abang Nasir kalau tak nak, tak nak. Sebab kalau tak kita buat kena duit. Abang Nasir tak mahu buat kena duit, kita nak buat kena Allah. Kena Allah. Kan? Betul. Apa pendapat abang pula? Okey. Aku benda ni sorry lah kalau saya nak cerita sikit benda ni, sebab kita orang pernah ajak Abang Nasir naik atas pentas lawak. Okey. Hanya beberapa minit saja dan kita datang dengan konon-konon amount ni, kalau kita cerita kat Abang Nasir setuju. Berapa ribu ni untuk 2 minit, mesti Abang Nasir setuju roll. Sumpah ini cerita. Sumpah Abang Nasir dalam cerita yang betul. Ini cerita yang betul. Takkanlah Abang Nasir tak nak kau 2 minit lebih berapa ribu ni. Itu yang terjadi kali pertama kita jumpa Abang Nasir dekat kaki Gunung Jerai. Kita cari betul. Bukan? Sekali sampai-sampai kita cerita harga tu kat Abang Nasir untuk 2 minit. Abang Nasir cakap abang tak nak. Abang Nasir tak nak. Abang Nasir nak pergi umrah. Masa tu kita macam kecewa waktu tu. Ni cerita lah Maharaja Lawak Mega minggu bersama artis waktu tu. Itu kali pertama bang. Siapa artis yang kau nak? Saya dengan ajak Abang Nasir Bilhan. Abang Nasir Bilhan.
So bila cakap dengan Raja Hati pasal amount kan, ni okey lah Abang Nasir punya harga ni apa semua kan. Besar masa tu kan. Besar untuk 2 minit. Banyak bayangkan macam ni. Esok bagi bajet dan saya dengan Ajak tambah lagi. Sebab konon-konon kita orang rasa macam dengan duit abang akan datang kat kita. Inilah value maksudnya kita nak tu. Rupanya dengan duit kita yang banyak tadi, kau baliklah KL balik. Baik-baik jalan sampai KL Abang Nasir kata. Dia macam ni je. Dia sebenarnya kan, bila kita bekerja ikhlas lillahi ta'ala lah, kerana Allah yang Maha Suci, maka sucilah kerja kita tu. Bila kerja kita sesuci, dia akan mencuci orang yang tengok, orang yang dengar sekali lagi. Kan dia contoh macam ni je. Kata orang buka restoran ni. Ya. Customer datang. Bang, nasi goreng satu bang. Bila kita goreng nasi tu, kerana Allah yang Maha Suci, maka suci makanan tu. Bila makanan tu suci, dia akan menyuci orang yang makan sekejap lagi. Kalau satu hari 100 customer datang, kita dapat sucikan 100 orang, tak besar tanggungjawab tu. Kita ni je bukan kata 100, kadang-kadang berjuta orang tengok, orang dengar. Kan, kalau kita menyebarkan kekotoran dalam hidup, masalah lah kita dekat akhirat nanti kan. Allah Nasir lagi. Kena tampal lagi kan. Walaupun dia cakap pelan. Tapi aku nak ceritakan juga. Ni Abang Nasir nak cerita. Rentetan selepas apa yang berlaku di kaki Gunung Jerai, Abang Nasir menolak kan, tak nak, dan kami pun cakap mungkin ada hikmah di sebaliknya. So terjadilah sebuah lagi persembahan Minggu Bersama Artis tahun 2 tahun selepas tu, dan hati saya kuat lagi. Ni nak cerita di sebalik kita dapat Abang Nasir Tanah Kubur lah. Saya kuat lagi nak Abang Nasir Belahan. Saya cakap ajak aku tahun ni nak dapat gambar Abang Nasir Belahan. Ada kita berjumpa di kelab Darul Sultan Sulaiman, Kampung Baru. Kampung Baru. Waktu tu je. Aku call Abang Nasir, abang kita jumpa dekat nasi lemak 50 sen. Nasi lemak 50 sen kat sebelah kelab tu. Cakap okey. Aku sampai awal je masa tu. Ni hikmah yang berlaku lah. Keajaiban Allah tunjukkan. Kau datang awal pun dah keajaiban lah sebenarnya. Allah tunjukkan. Tu ajaib juga. Sampai-sampai kat warung tu ramai orang. So aku pun orang tegur Syarul. Aku bang, sampai ada satu orang bang pakai kain pelikat. Pakai simple lah duduk. Syarul cakap bang. Umur lebih kurang 50-an macam tu lah. Duduk. So kita pun duduk apa semua. Aku pun duduk ni. Abang buat apa seorang-seorang? Ni. Engkau buat apa Rol? Tunggu Abang Nasir Belahan. Abang Nasir Belahan. Engkau pun datang. Kau pun duduk kat meja tu apa semua. Lepas tu Abang Nasir pun sampai. Tak lama lepas tu Abang pun duduk kat sini. So kita berbual lah. Berbual. Dia duduk sebelah aku. Saya cakap kenapa? Tak, nak ajak Abang Nasir Belahan masuk dekat dalam Maharaja Laut Mega. Waktu tu kita berkenalan sikit. Dah okey sikit lah Abang Nasir. So kita pun dah tunjuk. Kita pun dah tahu Abang Nasir dia tak pandang pada duit apa semua, dia pandang perkara. Jadi kita persembahkan karya tu bang. Abang jadi Tok Adi dan ni Tok Adi, tapi ada dialog-dialog yang boleh menyuntik hati yang menonton apa semua. Abang Nasir pun agak setuju waktu tu. Cak dah setuju apa semua. Lepas tu yang kita tak kenal ni, pakcik ni sebelah aku ni tak pasal-pasal dia call orang datang. Kan ada orang pakai baju biru datang, one set uniform biru malam-malam tu. Datang bawa beg, bagi sesuatu, dia pun ambil duit tu ajak. Dia bagi kat aku. Aku tu bagi dekat Abang Nasir malam tu. Bang. Dia kata bagi dekat Abang Nasir. Ni duit ni. Dia terus bangun. Sir. Pastikan jadi dengan Shiro. Lepas tu dia belah. Oh ya. Itu yang malam tu Abang tu ni. Pakcik tu dia belah. Lepas tu Abang Nasir bukan kita buat payment, kita nak bagi Abang Nasir tu dan dah disettlekan oleh pakcik tu. Iyalah. Selepas tu kita buat persembahan, alhamdulillah Allah bagi senang dan kita buat malam tu jadi. Abang Nasir pun dengan dialog Abang Nasir, kau ingat Abang Nasir punya dialog tambahan apa? Last kali tu. Ingat. Allah iman tok jatuh berterabur. Siapa yang nak buat dialog tu Dia sendiri. Okey, bang. Satu daripada dialog tu sebab waktu tu juri kita Fazura. Waktu tu Fazura belum bertudung lagi waktu tu. Tapi saya suka cara abang nak buat lawak tu
kepada Fazura, Iman Tok jatuh berterabur. Sampai hari ni kalau saya tengok Fazura dah bertudung, saya rasa macam ada kena-mengena dengan lawak yang abang buat. Mudah-mudahan. Amin insya-Allah. Adakah itu sebab dia ataupun abang saja je nak buat line tu waktu tu? Sebenarnya memang line tu abang Nasir daripada awal nak buat dah kan. Tapi masa tu kan kita tak cukup masa kan. Abang Nasir patutnya keluar seminit last. Lepas tu apa ni bagi tu panjang lagi kan. Masa tu yang masuk. Takut tak abang? Kali pertama pentas komedi, abang takut tak? Memang takut lah sebab bukan bidang Abang Nasir kan. Itu bidang korang. Abang Nasir pelakon kan. Memang tak tapi berani. bang, itulah kali pertama yang kita rehearsal, orang gelak tak henti-henti bang petang tu. Rehearsal kita dah tahu. Macam mana barang ni mesti akan pecah malam ni. Bila Abang Nasir hadir malam tu, betul. Abang Nasir percaya tak kalau saya cakap Abang Nasir sebenarnya ada sense of humor tu? Abang Nasir sebenar dalam hidup memang suka bergurau dengan kawan-kawan kan. Okey. Abang Nasir jenis macam tu. Kadang-kadang kita suka jentik kawan-kawan kan dengan gurauan lah. Sebab kita tak mahu nanti kawan-kawan berasa kan. Kita tegur dia. Kadang-kadang kita bergurau lah kan. Gurau kering, lawak kering abang buat kan. Muka kering ke babe. Kadang kita jentik kesilapan kawan-kawan kan. Dengan gurauan tu lah bang. Lah, kan. Ya, lepas tu bang minta maaf saya nak sambung sikit. Selepas kita Maharaja Lawak tu, persembahan tu alhamdulillah dapat sambutan bang. Dan ada pegawai kepada pakcik tadi tu tiba-tiba datang dekat kita. Datuk minat dengan persembahan awak dan dia rasa ucapkan tahniah. Dan dia nak set berjumpa dengan Datuk. Baru kita tahu tu Datuk je. Kau ingat tak? Aku ni dah ingat lupa dah orang tu. Kita jumpa kat mana bang? Bangsa. Ada restoran mewah tu kan. Oh, restoran mewah tu. Kau tak ingat tak? Aku lupa lah. Aduh. Tapi aku ingat pernah jumpa Abang Nasir dekat restoran tu. Aku ingat lah. Ya, kita jumpa Datuk tu dekat restoran mewah. Dan kita duduk makan. Dan itu kali pertama aku nampak karakter tu. Rupanya dia Datuk je. Pemilik kapal korek dekat Sabah, Sarawak tu. Okey. Yang paling kaya tu. Dan kita duduk kat restoran mewah tu. Kali pertama kita makan daging wayu je. Satu daging bang. Kau tahu berapa harga dia? RM300 bang. Waktu tu mana kita tahu daging wayu bang? Saya tak tahu. Kalau tahu kan makan sikit-sikit kan. Ya, tapi alhamdulillah. Maksudnya saya nak cerita ni, Allah permudahkan urusan kita dapat Abang Nasir waktu tu. Yelah kan. Dihantar boleh ada Datuk tu dengan kita semua. Kan? Dan kita nak bayar balik masa tu, Datuk tu kan aku minta dengan kau, jom kita bayar balik mana. Bayar kat Datuk tu, Datuk kata, Rol, ada orang susah dekat kampung kau. Kau bagi orang susah. Itu yang jadi program dekat Keluang. Terbagi bantuan kat orang susah apa semua. Itulah cerita dia. Tapi saya sebenarnya sampai sekarang macam ni. Kenapa aku banyak diam? Sebab aku suka jawapan Abang Nasir. Jadi apa yang Abang Nasir jawab tu aku nak dengar betul-betul. Okey bang. Sebenarnya secara jujurnya saya cakap, dalam banyak-banyak persembahan saya dalam Maharaja Lawak Mega, persembahan dengan Abang Nasir lah yang saya tak boleh lupa sampai hari ni. Dan saya rasa itu ada antara persembahan Shiro yang paling berjaya lah. Setiap kali saya tengok persembahan tu, saya rasa rindu waktu tu. Walaupun kita jangan jumpa Abang Nasir, tapi saya sangat letak Abang Nasir tinggi dalam hati saya, Abang Nasir. Kita sama je. Masing-masing dalam bidang masing-masing. Alhamdulillah. Tapi boleh tak Abang Nasir kongsikan sikit Abang Nasir tentang komedi? Komedi yang orang kata bermesej ni pada pendapat Abang Nasir, boleh mengubah cara orang luar berfikir ataupun sebenarnya komedi ni tak perlu pun nasihat-nasihat tu? Tak, dia sebenarnya dipanggil kata penyakit. Ada penyakit-penyakit, macam-macam penyakit lah kan. Dalam masyarakat, dalam negara ada macam-macam penyakit lah. Dari segi pemikiran, dari segi jiwa dan segala-galanya lah kan. Dan dia ada ubat. Dia macam penyakit, dia ada ubat. Satu ubat yang pahit, lepas tu satu lagi ubat yang manis. Biasa yang manis ni kalau dari segi penyakit demam apa ni semua untuk kanak-kanak lah. Untuk kanak-kanak selalu ubat yang manis. Kan? Supaya kanak-kanak tu senang nak telan ubat tu kan. Bagi Abang Nasir, obat yang pahit ni kita terpaksa menangis, geram apa semua baru datang kesedaran. Maksudnya itu dihasilkan oleh filem atau drama lah kebanyakan. Ada juga drama yang lawak kan. Tapi ubat yang manis ni bagi Abang Nasir ubat komedi kan. Kan? Kita menyediakan obat yang manis.
Kan? Orang makan tapi sembuh juga. Kan? Dia dua tu. Tapi masyarakat tu macam Abang Nasir cakap tadi lah. Pertama niat penting. Bila niat kita kerana Allah, lepas tu pelaksanaan kita selari dengan apa yang dianjurkan oleh Islam, kan, terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah kan. Dia memberi kesan impact yang baik pada masyarakat, mudah-mudahan. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Abang Nasir. Lepas daripada dengan Abang Nasir itulah kita buat lawak semuanya nasihat. Okey. Baik guys, mungkinlah sebelum kita berehat ni, satu soalan cepu mas kita nak tanya dekat Abang Nasir. Kalau Abang Nasir bilang Han bukan seorang pelakon sekarang ni, Abang Nasir rasa siapa Abang Nasir? Sama ada peguam atau businessman. Oh, kalau dia peguam, semua kes dia menang je. Dia tengok hakim dia. Apa salah anak guam saya? Kenapa dia tak boleh menang? Kau jangan, Kau jangan main-main dengan aku, Dia tengok hakim. Okey. Tapi macam mana Abang Nasir boleh letak impian nak jadi peguam? Abang Nasir memang pernah daripada kecil-kecil dulu pernah teringin nak jadi peguam ke? Macam mana? Pernah usaha ke arah tu ke ataupun tak ada? Tak tahu jiwa kot. Macam suka membela orang yang tertindas. Macam suka. Daripada kecil memang macam tu. Suka membela orang yang tertindas. Abang jenis suka tolong orang lah Abang Nasir. Ada satu ketika dulu dekat Kampung Cibadak Sentul Pasar. Masa tu umur Abang Nasir lebih kurang dalam 16 tahun ke 15 tahun. Ada terjadi satu perkara lah di kampung. Sebelum tu ada jadi macam curi-curi lah kat kampung tu. Lepas tu ada tangkap seorang ni. Tak silap kes kalawat kot. Tadi diorang pukul kan. Pasal kata pasal apa kan? Jangan pukul cakap kan. Bawa pergi balai polis lebih kurang macam tu lah kan. Supaya kata kita ada undang-undang kan. Supaya undang-undang yang hukum jangan dia. Kita yang hukum dia dulu. Sebab kita tak tahu apa salah dia. Mungkin dia tak bersalah ke. Lagi teruk lah kan. Abang Nasir daripada kecil lagi dah macam tu. Wow. Nampak dia ada jiwa tu macam tu. Beza lah Abang, beza. Kalau macam Syarul, dia nampak ada peragut ni tengah kena pukul. Syarul datang dia akan tambah sikit. Beza Abang Nasir, dia datang dia akan mempertahankan. Walaupun orang tu bersalah. Tapi ada sistem dia yang orang yang sepatut menghukum dia. Itu aku cakap itu dulu je. Sekarang ni aku lebih pada dulu. Maksudnya daripada dulu lagi dia macam tu Abang Nasir. Jadi ada banyak lagi kita nak sembang Abang Nasir. Takut banyak lagi cerita Syarul terkeluar pula. Jangan. Kita sebab tu Abang Nasir bersama dengan Temasya Komedi Rakyat, sebab perkataan rakyat tu. Kenapa Abang Nasir terima dan apa peranan Abang Nasir dalam Temasya Komedi Rakyat? Kejap lagi kita akan sembang. Dan kita rehat dulu. Minum. Shiro dan Sobat kembali. Kau tak ingat je benda tu je. Okey. Dan dengan cerita Abang Nasir dalam Temasya Komedi Rakyat ni, kena berhadapan dengan aku. Sebab banyak dialog dia berdua. Saya ni ayah kepada seseorang. Hai, Assalamualaikum. Saya Aim Razak. Ni, ramai sangat tanya saya Temasya Komedi Rakyat tu apa. Saya explain. Dalam Temasya Komedi Rakyat, kita ada 3 genre. Yang pertama, stand up comedy. Of course, saya akan berstand up. Kita ada Mat Sabah. Dan yang kedua, kita ada improv comedy. Yang mana tak tahu, dia macam spontan. So, malam tu kita akan main pelbagai game bersama dengan penonton. Yang paling ditunggu adalah sketsa komedi. Yang ini adalah pemuncak kita, di mana malam tu akan ada cameo, akan ada jalan cerita yang sedap, akan ada pelbagai kejutan. Jadi, korang nganga apa lagi? Jangan lupa beli tiket sekarang di ubertiket.asia. Yang paling penting, kita jumpa di pertemuan pertama kita di Dewan Jubli Perak Kuantan. Walaupun di Dewan Jubli Perak, tapi di Kuantan bukan di Perak. Jadi jangan tunggu lama-lama, beli tiket sekarang. Marilah kita bergembira bersama-sama, lupakan kisah kerja di pejabat. Di Temasya Komedi Rakyat, inilah tempatnya. Marilah kita bergembira bersama-sama, lupakan semua masalah di rumah. Di Temasya Komedi Rakyat, Shiro dan Sobatnya. Ya, bersama dengan Shiro dan Sobat untuk Temasya Komedi Rakyat yang dibawakan khas ataupun ditaja oleh House X. Rasa berhantu. Tak cukup satu. Kau? Teh tarik. Tak boleh tolak. Abang? Abang Nasir? Coklat tadi macam mana? Abang Nasir punya tagline tadi. Licin. Ini licin betul-betul, bukan dibuat-buat. Maksudnya sedap. Sale coklat bulan ni tinggi. Mana House X punya orang? Nampak tau? Mana?
Dia tunjuk good. Okey, baik. Saya semua. Sebenarnya tujuan utama kita bersama dengan Abang Nasir adalah untuk Tamasya Komedi Rakyat. Dan bila Syarul telefon saya, dia bagi tahu, Ajak, kau tahu tak siapa yang akan bersama dengan kita? Siapa, Rul? Kau mesti suka. Siapa dia? Abang Nasir Bilal Han. Sumpah abang, saya memang happy betul bila tahu abang ada dalam Tamasya Komedi Rakyat. Abang boleh tak abang kongsikan sikit kenapa abang terima dan abang nak bersama dengan Tamasya Komedi Rakyat? Sebab bila dah kenal Ajak dengan Syirul kan, bila dah jadi kawan tu dia lain sikit lah kan. Abang Nasir anggap kita kawan abang. Bila jadi sahabat, kenalan tu, bila Ajak tu kita nak tolak tu pun satu tak sampai hati lah. Satu kita saling mengenal, kata matlamat masing-masing kan. Sambil kita selalu bersembang kan. Dia bila dah kenal hati budi tu, mudah untuk bekerjasama lah. Ya bang. Dan kaya bila abang terima tu bang, satu perasaan yang luar biasa lah bang. Sebab apa, macam kita cakap, Tamasya Komedi Rakyat bukan tamasya yang kosong bang. Persembahan kita buat bukan persembahan yang kosong. Selari dengan apa hajat abang, menyampaikan satu mesej yang baik, dalam masa sama gelak ketawa, tapi ada mesej bang. Okey, mungkin abang Nasir boleh kongsikan sikit kan, apa karakter ataupun peranan abang dalam Tamasya Komedi Rakyat ni? Adakah orang biasa fikir mesti Tok Adi? Tak jauh lagi 36. Lagi ya 360 darjah bang. 360 darjah. Bawa lebih kurang watak gangster lah. Ayah anda kononnya lagi. Ada tatu-tatu ke apa nanti bang? Ada rantai-rantai pun. Ini kira ayah anda lah kan. Ayah anda. Kira gangster yang ada prinsip lah lebih kurang. Jadi kau kena tengok Tamasya Komedi Rakyat ni babe. Macam mana gangster tapi ada prinsip. Gangster berprinsip tu. Okey, dan dengan cerita Abang Nasir dalam Tamasya Komedi Rakyat ni, kena berhadapan dengan aku. Sebab banyak dialog saya berdua ni ayah kepada seseorang dalam Tamasya Komedi Rakyat ni. Dan dengan cerita Abang Nasir dengan seorang wanita tu nanti akan bersama. Jadi abang macam mana seorang ayah anda nak menghadap ayah kepada orang yang abang cinta? Lagi satu je lah, dah tua kan, baru jumpa. Allah. Saya pun kadang-kadang terfikir macam mana esok saya nak berdialog dengan Abang Nasir ni kan. Tapi dia memang eksklusif lah babe. Yang datang tengok je, yang tahu suasana malam tu bila kita pentaskan sketsa ni. Bayangkan Abang Nasir, seorang ayahanda yang ada prinsip, datang menghadap ayahanda Ajak untuk minta restu. Nak bersama ataupun nak kahwin dengan anak aku. Yang penting apa istimewa anak tu kan. Yang jadi pilihan dia setelah apa istimewa tu? Si Hazan tu. Aduh. Okey, kalau anda nak tahu macam mana istimewanya si Hazan tu sampai boleh memikat hati Abang Nasir, jangan lupa untuk dapatkan tiket untuk Tamasya Komedi Rakyat ni nanti, okey? Yep. Baik. Mungkin Abang Nasir masa ya Allah. Ya, tapi je bila kita berbual ni masa berlalu macam tu je. Aku harap Tamasya Komedi Rakyat ni bukan terakhir lah kita bersama dengan Abang Nasir. Kau tahu tak, dalam fikiran aku lepas daripada kita bersama dengan MLM tu, banyak projek dengan Abang Nasir sebenarnya tertangguh yang aku fikir. Antaranya aku ada tulis dulu tentang satu filem. Tapi filem aja, kau tahu filem. Abang Nasir nak lah. Abang Nasir, aku dah bual bersembang Abang Nasir. Abang Nasir, saya bagi sikit bagi sinopsis sikit lah. Cerita dia je. Tajuk dia Ifrit. Okey. Ifrit adalah, aku dah bayang, kau sebut Ifrit, aku dah terbayang poster Abang Nasir kat wayang. Ifrit. Ifrit tu cerita setan tu dia paling tinggi. Jin Ifrit lah, yang paling tinggi sekali lah. Dan aku dengan kau ni bersahabat dalam tu. Engkau adalah bekerja di sebuah hospital. Kita baik daripada kecil. Kau dapat kerja government hospital, aku kerja kampung lagi. Satu hari orang rumah kau kena rasuk je. Kena rasuk apa semua, lepas tu bawa pergi berubat. Yang masuk dalam badan orang rumah kau ni, dia bagi tahu akan bunuh jasad tu dalam masa 7 hari. Jadi kau kena dapatkan 3 barang ni. Antara 3 barang, salah satunya adalah paku Pontianak. Paku. Jadi kau sebagai seorang kawan je, takkah aku nak tinggalkan kau je?
So kau tolong aku cari paku putih anak tu. Jadi aku kena tolong kau. Bila kita mengembara nak cari 3 barang ni, terjumpa Abang Nasir Bilahan tengah talqin malam-malam ya, dekat satu tanah perkuburan. Okey. Dia talqin apa semua. Jadi kita bawa Abang Nasir, bang, jom tolong kita dalam journey ni. Abang Nasir setuju. So Abang Nasir ni bawa lah kita, dia kenal orang ada satu kampung ni. Aku terbayang, bangsa terbayang watak Amirul Effendi. Oh, hebat juga dia. Dia macam dia tak betul kat kampung tu. Dia kata orang kampung cakap aku ni gila sebab bini aku dah mati. Bini aku hidup lagi. Dia mengamuk kat kampung tu. Yang mana saya kata kemungkinan inilah orang rumah dia mungkin Pontianak. Okey. Jadi kita kena pergi rumah dia. Jadi aku bertiga pergi rumah dia. Dalam rumah tu kita nak approach Amirul Effendi. Amirul Effendi pun mengamuk. Kau pun macam orang kampung cakap tu. Tak. Abang Nasir, kita percaya orang rumah hidup lagi. Macam. Jadi dia jamu kita. Tengah jamu pukul 12 malam. Abang Nasir kata, ngam 12 malam ni, tepat 12, benda tu akan balik ke rumah dia ni. Bini dia lah. Bini dia. Jadi kita tengah relax semua apa. Pukul 12 tepat je. Daripada dapur, dia tengah masak kita. Duduk lah dulu. Orang rumah kejap lagi balik ni. Ngam-ngam tepat 12 malam daripada dapur. Yang, kenapa masuk ikut dapur? Kan ada tetamu dekat depan tu. Tak sapa dulu ke? Alamak. Aku tengok kau, aku tengok Abang Nasir. Bang, ni dah tepat 12 malam bang. Lepas tu dia cakap, tunggu dulu. Orang rumah tiba-tiba nak makan pelam. Dia nak ambil pelam tu. Kita tengok daripada tiga-tiga rumah kampung, rumah kayu tu. Benda tu tergantung dekat atas pokok pelam, kain putih tu. Bunga Benda tu naik kain putih. Nampak kain dia terjuntai. Jak, confirm Jak. Inilah yang kita nak. Ini boleh selamatkan bini aku ni. Tapi kau nak tu. Jadi aku dengan Abang Nasir dah jadi macam, adalah benda-benda yang kenapa kita nak dapat tu. Jadilah sampai Abang Nasir pengsan. Mungkin nama tu nampak macam berani pengsan. Kena buat ni cerita ni. Banyak journey tu. Tapi ada plot twist bang. Pasal orang rumah kau ni. Kenapa? Nanti kita cerita. Tak boleh cerita. Aku boleh nama ni. Ada plot twist orang rumah kau ni siapa sebenarnya. Aku dah naik bulu roma. Kenapa macam tu? Kenapa aku macam rasa aku akan hidup dengan hantu? Okey bang Okey. Scene nak cabut paku tu pun kan. Saya dah bayangkan komedi dah ni benda ni. Wish, ini nice. Mungkin ada satu watak lagi. Benda tu bukan lagi satu bagus. Satu lagi kuku budak hantu kanak-kanak sekolah tu. Jadi kita kena pergi sekolah, kena dapatkan tu. Dan Abang Nasir kata ada satu sekolah yang memang kena kacau. Sekolah tu ada hantu tu. Sama juga kita pergi. Sekali tengah berbual ni dekat koridor sekolah tu, benda tu muncul lah. Daripada ujung tu, budak sekolah dengan berdarah ni tengok kita cakap tu ya, kau nak dapatkan kuku dia jak. Aku cakap antara 3 ni Abang Nasir yang paling berani. Bang, budak sekolah takut dengan siapa? Kau cakap cikgu disiplin. Cantik, abang jadi cikgu disiplin. dia dengan rotan. Kamu mari sini. Dia dah tekan. Kita tengok daripada tepi. Kasih benda ni jadi Ron. Aduh. Saya sebenarnya bang, saya tak kisah pun cerita apa. Yang penting saya dapat satu frame dengan abang. Saya teringin betul lah. Betul bang, horror komedi bang. Horror tapi komedi. filem abang. Tu lah bajet besar sikit lah kan. InsyaAllah bang boleh. Abang cakap ya je, on je. Saya rasa ramai yang bagi duit ni sekejap lagi. Okey baik. Banyak masa dah kita sembang dengan Abang Nasir. Mungkin kata-kata kita nak minta Abang Nasir mungkin boleh berikan nasihat untuk budak-budak muda yang baru-baru sekarang ni. Especially untuk seimbangkan seni dan juga mesej dalam persembahan ataupun dalam video-video influencer dia orang ni sekarang bang. Itulah macam Abang Nasir cakap lah bahawa hidup ni sebenarnya amanah daripada Allah. Di sebalik amanah tu tanggungjawab. Maksudnya apa kita tanggung di bahu kita kena jawab dengan Allah di akhirat nanti kan. Jadi supaya permudahkan urusan kita di akhirat nanti, kita pertikaikanlah kerja buat kita semasa kita dekat dunia ni kan. Jadi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab tu yang penting kena ada ilmu lah. Kan, carilah ilmu yang selari dengan apa yang kejayaan kita nak buat. Nak jadi pelakon, cari ilmu tentang lakonan. Nak jadi pelawak, cari ilmu tentang lawak. Kan? Orang kata lawak ni tak ada. Tak, lawak pun kena ada ilmu kan. Orang kata apa
bila dia panggil apa, ladi rentak kan. Nadi rentak. Dia dia panggil apa? Bila kita rentak tu kita lari kan, dia automatic akan create lawak. Okay. Idea ke apa saja kan. Dia panggil offbeat. Offbeat, yes. Offbeat Okay. create comics dia panggil kan. Dia contoh lah je. Kata ada abang saya tengok satu filem Amerika lah kan. Cerita satu orang, diorang ni tengah terdampar dekat satu gurun dah. Okay. 4 orang dengan satu biji kereta. Kereta tu rosak. Jadi sebelah kereta tu ada landasan kereta api. Kan? Okay. Diorang fikir macam mana ni nak selamatkan diri ni kan. Lepas tu diorang terfikir kan, dengar kereta api daripada jauh kan. Diorang buat macam nak tajuk lembu tu dekat apa bonet kereta kan. Bonet belakang tu ada macam dawai kan. Okay. Dia buat macam nak tajuk lembu tu kan. Okay. Dia buat bulat macam tu. Lori lalu diorang pun baling. Lekat kat belakang. Suspend lah. Kan apa dawai tu makin lama makin laju kan. Betul. Sekali meletup. Pum kan. Tengok bonet dia pergi. Dia off kan kita punya apa tu. Bayangan kita dah lain tapi automatic dia akan create comics kan. Itu salah satu yang penting lah kan. Ilmu tentang lawak lah kan. Yelah, Jadi betul. nak jadi pelawak pun kena ada ilmu sebenarnya. Betul. Ya, itu nasihat daripada orang lama je. Itu dia. Guys, saya rasa malam ni dapat sembang dengan Abang Nasir. Rasa bersyukur sangat sembang dengan orang kata antara legenda dalam industri seni tanah air Malaysia. Dan saya rasa berbangga juga dapat kongsi minit dengan Abang Nasir. Betul. Terima kasih Abang Nasir sebab datang daripada Kedah Abang Nasir. Tapi sebelum kita tutup tu je, kita ada soalan ni. Soalan ni, okey, ni ada soalan daripada netizen. Okay. Tapi aku tak tengok lagi soalan-soalan ni. Ini ada 3 soalan. So Abang Nasir pegang, kita tarik satu, aku akan bacakan untuk kau. Okey. Kau tarik satu, kau Aku baca tu. Okey. Abang Nasir pegang. Yang tengok. Oi. Jangan. Abang tahu juga benda tu abang Janganlah kocok bang. Kocok. Abang Nasir tahu juga punya. Okey. Soalan untuk kau dulu ke aku dulu? Kau jawab. Biar aku tarik dulu Okey, silakan. Paling atas lah. Bismillah. Apa soalan ni? Okey. Apa soalan netizen daripada ni? Muhammad Syafiq. Apa perasaan Syarul dengan Rajak ni masa diorang berdua nak berbaik? Ada awkward tak? Apa soalan kau ni Syafiq? Okey lah. Netizen yang kena jawab. Dia ada 2 soalan. Aku nak tanya yang mana? Okey. Boleh aku tanya. Jadi apabila kita berbaik tu, nak kata awkward, mula-mula nak berbaik tu bohong lah, tak awkward kan. Nak sembang pun macam kan. Bila kita nak baik dengan pasangan kita kan, korang pun mesti ada dalam satu hubungan kan. Bang Asyik bila kita nak tengok kiri kanan, awkward lah awal-awal. Tapi hikmah di sebalik tu yang kita kena pandang. Baik tu luar biasa kan. Setiap hari good morning, sebelum tidur good night, bagi kata-kata hikmah. Birthday hantar hadiah. Birthday hantar hadiah. Macam dah macam. Sebab saya dah harap balasan saya pula. Birthday bulan 7. Mana tahu saya bagi dia hadiah, dia balas balik kan. Mungkin saya bagi dia topi tu, dia balas balik dengan NVX ke, D-Max ke. Kita tak tahu benda-benda ni. Jadi awkward mula, tapi hikmahnya kita bersatu balik. Dengan luar biasa. Ni. Oi. Apa soalan dia? Kalau nak beli merchandise je boleh ke eksklusif untuk yang beli tiket dia? Merchandise Tak boleh. terus merchandise Temasya Komedi Rakyat. Nak beli tu? Tak boleh. Beli tiket dulu. Beli tiket. Beli tiket dulu. Saya serius dalam benda-benda ni. Aduh. Saya takkan jual. Tapi kalau nak beli lebih. Jadi jawapannya boleh. Boleh. Merchandise ni memang kita buat untuk korang semua. Yang tak dapat datang pun mungkin lah kata, abang saya duduk Kedah, macam mana saya nak ambil? Abang pun tak ada jelajah sampai Kedah. Tak apa, bagi tahu yang apa nak apa. Nak jaket macam Abang Nasir pakai, bagi tahu. Nanti kita boleh hantar sampai depan rumah, kita hantar. Siapa hantar? Abang Nasir.
Tu saya guna offbeat tadi tu. Tak mungkin lah Abang Nasir nak hantar. Okay, ni soalan terakhir. Okay, tanya Abang Nasir. Kita tarik ni Abang Nasir yang dia jawab. Oi. Okay. Takkan Abang Nasir nak jawab? Abang Nasir jawabkan lah. Abang Nasir spek ajak tu tak rasa besar sangat ke? Tak rasa rimas ke? Dia punya tu bang, emoji yang gelak senyum keluar air mata. Apa masalahnya dengan spek saya bang? Dia orang rasa dia orang komen macam nak naikkan je mata ajak tu, macam nak tolak sikit. Abang rasa rimas tengok saya macam ni? Tak adalah. Dia yang penting matlamat lah. Kita pakai spek untuk apa kan? Nampak tetap juga matlamat dia betul bang kan? Positif. Yang penting matlamat je nak cover mata kita tu kan bang kan? Maksudnya untuk kita nampak jelas ke kan? Apa semua kan? Ya. Nak bagi handsome dah ada isteri lah kan? Dengar tu. Abang Nasir, terima kasih banyak. Jawapan yang sangat menggembirakan saya. Apa pun terima kasih untuk insan yang bernama Nasir Bilhan kerana telah mewarnai dunia seni kita lebih daripada 4 dekad. Terima kasih banyak. Terima kasih Abang Nasir. Semoga Allah rahmati perjalanan hidup Abang Nasir, diberkati dan rahmati dan dipermudahkan urusan. Amin. Sama juga untuk Ajak dan Syirul. Baik Abang Nasir. Diberkati Allah dan beroleh kejayaan kehidupan di dunia dan di akhirat utamanya, mudah-mudahan. Amin. Amin. Tak sabar nak bersama dengan Abang Nasir dalam Temasya Korea Raya. Baik kepada anda semua, jangan lupa untuk dapatkan tiket dan dapatkan tiket awal untuk dapatkan diskaun. Okay? Sebelum kita undurkan diri, Syirul dan sobat, izinkan saya ingin memeluk Abang Nasir. Boleh Abang Nasir? Sebab saya kalau hargai orang saya peluk. Tak, aku pun dah peluk. Kau peluk dulu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat Hari Raya. Alright, terima kasih sekali lagi Nasir Bilhan. Assalamualaikum. Syirul dan sobat. We are driven by ambition. Our goal to revolutionize as a local brand, bringing authentic Malaysian flavors worldwide. And this isn't just a dream. Marilah kita bergembira bersama-sama, lupakan kisah kerja di pejabat. Di Temasya Komedi Rakyat, inilah tempatnya. Marilah kita bergembira bersama-sama, lupakan semua